isu mengenai kebun kecil. Ini terkait banyak dengan RISDA, di mana banyak permohonan untuk kajian serta mitigasi bagi membantu pekebun-kebun kecil dan memulihkan kembali ladang-ladang yang terjejas akibat penyakit luruhan daun dan juga Odium hivi. Untuk itu, pihak RISDA telah melaksanakan pelbagai usaha bagi membantu pekebun kecil yang terjejas akibat penyakit luruhan daun Pestalotiopsis dan juga Oidium hevia. Dan sejumlah 68.8 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan program rawatan penyakit luruhan berkenaan. Menteri, minta sikit. Dan boleh tangan batu menjelas sikit. Saya habiskan ayat dulu. Dan daripada tempoh 2021 hingga tahun ini, ianya telah melibatkan rawatan seluas 96,375 hektar dan memberi manfaat kepada lebih kurang 54,900 pekebun kecil.